So waktu tu okey lah sampai menyanyi, sampai bercakap tu dia cakap boleh Heliza bercakap rupanya. Lepas tu dia pun panggil jadi guest untuk satu rancangan program. Dia kata Heliza boleh bercakap lah. Kenapa waktu audition tu jadi macam tak okey? Kenapa bila jadi guest boleh bercakap? Selagi sekali season kedua sampailah Sis dah tak ada season. Allah rezekikan, Alhamdulillah, dapat jadi pengacara Sis daripada TV9 ke TV3. Masya Allah. Daripada sahabat karya Kak Jah, Syah Rasul, sampai dia meninggal dunia, kemudian tukar kepada Daya Bakar. Maknanya Allah bagi rezeki maintain sampai habis lah. Which is Sis memang sangat-sangat satu program sangat best sebab kita sampai travel ke Indonesia, ke tempat lain. Dan yang bestnya kita dapat host sangat klik dengan kita. Semua host yang kami mengacara, Kak Jah mengacara daripada season awal dengan Syah Rasul sampailah bertukar kepada pengacara Daya Bakar, semua yang memang jadi BFF, yang kita bukan bekerja semata-mata tapi sampai tahap melepak sama-sama, heart to heart sama-sama. Kita tahu rahsia dia tak tahu rahsia Kak Jah, macam tu. Tak ada. Kak Jah suka tahu rahsia orang tak tahu rahsia Kak Jah. Maksudnya begitu, best sangat. Kita dapat rasa sangat pure di antara kita, bukan semata-mata kerja. Memang best. Zaman dulu Kak Jah dapat rasa seronok lah, sincerity kawan-kawan semua tu kan. Dan biasanya kawan-kawan Kak Jah jadi kawan-kawan Ika jugalah. Macam The Hamis Warrior, tiramisu memang macam tu. Dia mesti nak kaitkan, Masya Allah. Tiramisu betul-betul macam tu. Okay, Ika yang melihat sendiri Kak Jah pula, perspektif yang Kak Jah cerita tadi tu. Tapi betul lah, bila cakap pasal pengacaraan ni kan, memang sebenarnya orang tengok seronok je tengok TV kan, tapi untuk nak dapat chemistry tu bukan mudah. Sama juga dengan berlakon pun, dia kadang-kadang contoh kalau dalam pengacaraan kan, dia kena ada chemistry yang balance. Maksudnya kita tak makan pengacara yang lain. So tu benda bukan senang, tapi bila dapat tu yang rezeki lah. Kak Jah dapat rezeki macam tu. Gila-gila sama-sama. Kalau berlakon pun macam tu juga, kita nak dapatkan chemistry tu bukan mudah juga kan. Kadang-kadang ada pelakon dia akan makan watak lain macam tu. So benda ni dia ajar kita untuk give and take lah. So sebenarnya bila dapat bekerjasama dengan orang macam tu memang sangat-sangat rezeki dan lega. So perjalanan Kak Jah tu banyak proses, apa orang kata, mengenal orang-orang yang baik di sekeliling tu. InsyaAllah. Betul. Tiramisu kata is fakta Kak Jah, kami boleh lepak bukan sebab event The Helmis sahaja. Baguslah korang. Kak Jah nampak juga korang The Helmis Warrior duduk bersama-sama bukan semata-mata bila ada The Helmis. Korang still bersilaturahim sesama kalian. That's very very good, Alhamdulillah. So rezeki pula Ika dapat pengacara TV Al Hijrah. Tak nak jadi pengacara waktu tu. Tapi Allah takdirkan, which is sangat-sangat rezeki lah sebenarnya mengacara TV Al Hijrah tu, sebab banyak ilmu yang kita dapat daripada sana kita. So itulah. Nurin follow akak. Datang pada hari Sabtu minggu depan 11 hari bulan di Masjid Al Hidayah, Kuantan. Lagi sikit nak 50,000. Yes guys, you can do it. Terima kasih, share sampai 100. Bagus lah korang, Masya Allah. Korang ni, semoga Allah ganjarkan korang syurga tertinggi tanpa hisab tanpa azab. Sebab korang punya support yang Kak Jah rasa Kak Jah baru 2,000, tapi korang punya support seperti mana Kak Jah punya old account dulu. Thank you so much. Macam mana nak join event? Nak tahu kita orang memang selalu post dekat media sosial, ada program kat situ. So korang follow je media sosial kita orang. Channel Wasabi pun ada juga. Channel Wasabi dan teleprompter. Dekat teleprompter pun ada. Ataupun tanya ni kakak-kakak online banyak ni, Tan Najiyah ada, Tiramisu ada, Anfara ada, ni geng-geng The Helmis Warrior. Dan 50,000. Thank you, Alhamdulillah. Apa proses Kak Ika sebelum nak jadi penceramah semua tu? Di sebelah ini yang korang kena tanya. Masya Allah, dia yang mengajar sebenarnya. Proses dia panjang lah kalau nak cerita. 10 tahun punya perjalanan. Berapa banyak flight Ika. Itu kena Mama cerita direct dan pendek sikit. Yes, Mama direct. Macam mana Mak Ika nak jadi macam sekarang tu, macam mana perjalanan? Mama dah dulu. Sebab kena bear in mind,
bidang ni bukan bidang yang Kak Ika teringin nak masuk macam tu. Tak share lagi WhatsApp. Oh iyalah, nanti ingatkan insyaAllah lepas habis live ni nak send link. Oh, cari makan Oh, Sikit nyanyi, jap. Okay, kita ambil yang chorus tu lah. Okay, 3, 4. Macam mana? kita semua cari makan, masing-masing ada ujian. Kenapa masih ada yang dengki bila orang lain senang? Kita semua cari rezeki, tak perlu jatuhkan sesiapa lagi. Aku dah ikhlas bermacam cara, tapi masih ada yang tak puas hati saja. Yeah. Tak pernah simpan semua dalam dada. Semua tak apalah, korang tengok je lah dekat TikTok. Terlupa. Korang tahu tak lah, memang kita orang macam sangat on the spot. Tapi Alhamdulillah jugalah, nasib baik. Kalau tak kita terlalu nak memikirkan kesempurnaan, sekali tak record. So macam main jalan je tu yang tak apal sangat tu. Kadang-kadang korang tengok kita punya miming pun Masya Allah sikit ni. Kak Jah demam makin teruk. Far, ya ke? Syafakillah, semoga Allah bagi angkat darjat, kesembuhan, apakah dosa, insyaAllah. InsyaAllah nanti muka lebih berseri. Biasa kalau orang lepas demam ni muka dia jadi macam jernih sangat, insyaAllah. Kat Kuantan Kak Z ada ke? Rasa tak ada kot kat Kuantan. Mungkin mama dengan abah yang ada. Mungkin Allah. Temerlu belum lagi kot. Bila nak datang? Okay. Kenapa bergerak macam naik? Tak adalah. Tak nampak ke ni kucing? Mahani. Thank you Mahani. Daniel masuk uni ke? Semalam. Oh, dah masuk dah? Semalam dia orang register. Daniel register. Birthday Daniel, dia punya birthday tu dia pergi register. Dahsyat atas dia. Hadiah ilmu. Ya, terus masuk. Tak jumpa Daniel, Masya Allah. Sikit lagi, berapa minit lagi Lagi 2 minit untuk habiskan 45 minit. Cuti SEM. Oh, Mahani cuti SEM. So Daniel yang baru masuk gitu ke cuti dia daftar untuk cuti SEM? I don't understand. Semalam dia orang celebrate birthday Daniel. Selalu macam tu. Bila I tak ada, you guys celebrate. Sini dah takut line tak okey. Line kat dia di sini tu. Oh, sikit lagi, 2 minit lagi. 2 minit lagi. Wow, bagus mama siap berhenti di tepi jalan, takut kat bawah parking tu tak ada line. So dia tanya Ika macam mana Ika tiba-tiba boleh jelah menjadi pengacara mah. Senang ke? Cara. Inilah proses jadi orang yang confident, pengacara apa-apa semua. Apa jadi panas? Minum dulu. Mana boleh? Boleh tu. Minum. Kopi oh. Abang naik dulu ke? Oh, mengantuk. Kan. Semuanya dengan bilik air. Oh, okey. Kangen Perlis ni Kak Jah. InsyaAllah kita pun suka Perlis. Kita sangat suka Perlis, Kedah. Cafe the best. Makanan the best. Betul? Dia macam tempat-tempat yang Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, Kuantan. Dia macam the best tau sebenarnya. Hatta kat Ipoh, cave macam mana dia orang Masya Allah lah. Yang memang kita tak expect ada makanan yang sedap-sedap dekat situ. Kucing Sarawak, yes. Oh, kita orang rindu gila dengan Sarawak. Sabah pun, sebenarnya satu Malaysia kami suka. Betul, kami suka satu Malaysia. Post. Suka makanan Thai, yes. Sangat suka.
nanti yang tu tertutup kot, tak tahulah, nanti kami check, dah tak ingat dah nama program kat mana. Sarawak kampung ayah saya, Kuantan banyak pantai, betul. Dah alang-alang tak pergi ke Sabah, orang Sabah jemput lah bah. Kami ni memang ya Allah suka gila dengan Sabah. Kalau boleh memang best Sabah tanah airku. Sabah tanah airku, negeri kita yang tercinta. Pemuda-pemudi semua, marilah bangunlah bersatu semua. Marilah bersama serta maju jaya, merdeka sepanjang masa. Bersatu segala bangsa sentosa, Sabah negeri merdeka. Alhamdulillah, dia orang dah beritahu 45 minit. Korang macam mana korang tahu 45 minit? Betul. Timer. Itulah Kak Jo boleh tengok macam mana korang. Korang kan masuk lain-lain waktu. Okay, bye-bye. Thank you so much korang kerana bersama-sama dalam achievement 45 minutes with the guest. Okay, see you again. Assalamualaikum. Thank you. Tata titi tutu.